Yang sunat selawat ialah tiap-tiap kali satu umat Nabi Muhammad bertemu dengan umat Nabi Muhammad yang lain. Jumpa tengah jalan ke, jumpa di masjid sembang. Setiap kali kita berjumpa dan sembang, nak pisah tu selawat. Dia nak kata warang ke, dia nak kata wali baru ke, dia nak tu punya pasal dia. Tak korang selai pun rambut kita, gaji kita, pencen kita. Buat niat kerana Allah, nak ikut sunnah Nabi, cukup. Allah yang angkat kedudukan kita, Tuhan yang jaga maruah kita. Kan? Jumpa siapa-siapa sembang tepi jalan ke, sembang atas pangkin ke, sembang di kedai makan, kita nak minta diri ke, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nah, itu antara benda tempat-tempat yang sunat selawat.